Dengan orang Rohai, guys. Spotnya. Ingat nasi dah tu. Ya. Ram. Sejelu lah buat tu. Nasi kau lah. Family Fest 18.0. Tepuklah sekali lagi. Ya, anjuran Aimas Enterprise dan juga Ijaz Enterprise menyaksikan pada hari ketiga hari ini. Awak juga. Baiklah, malam ini kita ke langit. Okey, kita akan dibawakan ke langit, kan? Okey, dan juga pada hari esok kita ada persembahan ska. Lagu-lagu ska, lagu Ke langit, saya panggil Cerpen. Wow. Sebab orang Kulai nak. Orang Kulai nak. Saya Yo. tak nak menghampakan orang Kulai. Betul, orang Kulai nak Kak Mas, orang kata tunai kan? Kak Mas tunai kan betul-betul Kak Mas tak langgar janji Saya akan menyanyikan sebuah dua lagu lagi. Mana ke langit ni belum datang lagi. Okey, aku kena cover dululah. Boleh ke Abang Isa nyanyi? Boleh Abang Isa ni penyanyi sebenarnya. Kan? Ada tak yang tak kenal Abang Isa ni? Ada Sebab Gen Z mesti tak kenal abang. Sebab abang tahun abang buat lagu dulu, my first single bertajuk Satu Cinta. Tajuk dia Satu Cinta. Katakan CINTA, dengarkan LOVE, love, percayalah untuk selamanya. Tu lagu saya yang dululah kan. Okey, baiklah, tak apa. Nanti awak kajilah tentang saya dekat Google, boleh sererak tentang saya. Amboi. Baiklah, untuk lagu seterusnya, terimalah sementara kita menantikan Ke Langit. Okey, saya akan menyanyikan sebuah lagu bertajuk Putri. Putri apa? Putri apa? Putri Iklan. Terimalah. Melukis dinosaur. Color. Kenapa gelap Oh, saya pakai spek. Hey, cantik ke mata saya? Hey, semua sekali. Enjoy lah. Aku yang terlelah sendiri. Yang pernah kecewa ni tak tarik. Okey, yang pernah kecewa ni atas satu. Okey. Kita senaraikan yang kecewa Lagi. Siapa pernah kecewa lagi? Ni kanak-kanak sangat. Oh, ni pun pernah kecewa juga. Pernah kecewa juga ya? Okey, jom. Jom adik, teman abang nyanyi je dik. Depan je. Okey, siapa tahu lagu ni? Saya nak bagi sama-sama kita nyanyilah lagu ni. Sebab sini mesti ramai yang galau-galau kan. Esok lagi lah. Esok ada Cerpen. Sampai. Teman saya nyanyi je lah lagu Sekecewa. Sekecewa apa? Sekecewa itu. Terimalah. Awak tahu tak lagu tu? Tak tahu kita awak sambung lagi. Tak tahu. Teman abang je lah. Abang tak nak kesorangan. Abang pun tim kecewa juga. Bagilah abang semangat. Awak duduk sini. Okey, thank you Rin. Terima kasih. Segan pula dia berdiri kiri kanan. Ataupun biar je lah. Kan? Biar je lah. Biar je kan. Relax lah. Sekali-sekala naik pentas Grand Family Fest tau ni. Bukan senang tau. Tahu lagu ni kan? Tahu? Kurang apa diriku telah ku berikan semuanya untukmu. Tenang tidak diri sebelum hujan.
Selagi anda tak jerit nama ke langit tak muncul tau. Boleh tak sebut ramai-ramai ke langit? Ke langit. Ke langit. Ke langit. Ke langit. Nak tengok ke langit ke nak tengok saya? Dua-dua? Ke langit. Abang turun lah. Pandai-pandai lah awak layan. Macam menanti-nantikan. Sebab ke langit ni antara yang terhangat di Asia sekarang ni. Ya? Ya, bukan senang nak jumpa ke langit ni. Sebab untunglah dapat tengok ke langit. Penyanyinya mana? Penyanyinya disorokkan dulu Okey. Ada? Tu, roti canai bakar tu. Siap betul ke dua nak dengar saya nyanyi ni? Kita bagilah nyanyi ke nak bagi Haris nyanyi? Saya bagilah, okey bagilah. Okey, kita cuba Boleh tolong saya nyanyi sama-sama? Boleh ke tak? Boleh. Oh ya.